Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama diberikan Muhammad Rashidi Zakaria. Lahir tahun 1981, yang first batch lah UTM kan. Tahun 2001 lah. And then first grad 2000, tak ingat lah, 2005 sorry. 2005. Combo tu kat Seri Negeri tu lah kan. Alhamdulillah. And then saya Alhamdulillah YDP MPP yang pertama. Jadi masa ada dulu ada think tank, ada program universiti, NC cakap saya antara budak yang fail. Bukan fail apa, sebab apa, dia orang nak jadi engineer, saya keluar jadi usahawan. Alhamdulillah saya tak sempat, tak pernah bekerja dengan orang. Cuma saya ada company sendiri, so saya bisnes daripada the past 20 tahunnya bisnes. So awal tu saya terlibat dalam bidang kos yang saya ambil lah, iaitu BITC, Bachelor Information Communication. Saya buat company IT dekat Melaka. Beberapa sistem di Melaka, di Seri Negeri, di beberapa government tu saya sempat buat. Dan saya juga buat maintenance komputer untuk Melaka Tengah, seluruh Melaka Tengah masa tu. And then tahun 2010 saya dah beberapa lama berniaga. Saya rasa macam ada plateau lah, dah dapat rasa bisnes okey. And then saya dapat peluang, masa tu saya terlibat juga dengan cyber security, sebab bidang saya IT, computer network security. Saya terlibat, dilantik jadi Duta Cyber Security Malaysia. And then disebabkan dapat Duta Cyber Security Malaysia tu, berkawan dengan orang-orang di cyber security tu, seronok pula tengok dia ada kad government kan. Jadi rasanya macam best juga nak jadi government servant ni kan. Sebab orang kata ada pencen semua kan, sebab kita berniaga. Tapi semua pakcik-pakcik saya semua orang government. Jadi saya rasa macam nak tukar arah lah kan. And then saya cuba dapat tawaran untuk bertugas di cyber security, masuk interview semua. And then saya dah pindah pun ke Cyberjaya, tutup syarikat di Melaka. And then saya ubah fikiran. Saya ternampak sahabat-sahabat yang bekerja di sana macam agak sibuk dan tak ada life. Bukan tak ada life, banyak benda dia nak kena kejar kan. And then saya rasa macam agak kerja government ni bukan relax rupanya, lagi teruk rasanya. So jadi saya rasa macam masa saya tak boleh nak manage je kalau kerja dengan orang kan. So saya terus set up balik. Tak tahu sampai ke Cyberjaya saya tak tahu nak buat apa. Saya Alhamdulillah beberapa bulan lepas tu saving masih ada. Saya buka company baru dekat Cyberjaya. Masa kat company pergi SSM Putrajaya, saya berjumpa dengan partner saya, Syam. Dia tegur, buat apa, bisnes apa? Saya kata baru nak buka balik. Ini jadi kawan. Dari sejak tu kami ada buka balik lah company IT. And then dia pun buat perfume. Saya explore apa yang dia buat, buka market, buka benda baru. And then Alhamdulillah kebetulan dah ada di KL ni, saya berjumpa balik dengan Datuk Zulkifli Malik. Dulu pernah bagi talk di universiti. So saya jumpa dia balik di KL. Dia ni mentor dalam bisnes lah, sebab dia pegang 10 multinational Japanese company kat Malaysia. So dia antara mentor bisnes saya lah. Dan every time saya jumpa dia, saya dapat banyak ilmu lah daripada dia. Tapi dia company yang besar, banyak ilmu yang dia bagi tu saya tak boleh apply. Sebab apa? Kita kecil kan. Jadi saya rasa macam pressure. Dia ajar ni aku tak boleh nak ajar ke orang, ataupun tak apply tak boleh. Jadi saya kata, Tok buat buku lah Tok. Dia kata, aku mana ada masa nak buat buku. Saya masa tu pun ada buku saya buat. Sebab apa? Banyak orang tanya saya tentang macam mana saya buat kerja cepat. Masa tu zaman tu Google baru lagi. So saya gunakan Google punya apps. And then saya tulis buku Google, bersenang lenang bersama Google. Tahun 2010. Masa tu Google baru naik dan Azizi Ali publishkan buku tu. Dan Alhamdulillah buku tu terjual banyak dan orang panggil saya bagi talk semua. So saya macam, buku, industri buku ni tahun tu, masa tu glamour. Tak menjanjikan pulangan yang banyak, tapi royalty tu ada, tapi glamour lah. Orang sana panggil. Jadi macam seronok. Saya kata ni macam best industri buku. Daripada situ saya terlibat dengan industri perbukuan. Okey.
Sebenarnya saya tak memilih KUTKM. Saya cerita ni macam sedih sikit, bukan sedih lah. Saya dapat SPM bagus, dapat sambung ke UTM. Tapi disebabkan daripada lepas SPM tu, saya dah start meniaga pasar malam, saya meniaga burger, saya meniaga racing motor pula. Meniaga barang-barang motor. Jadi saya rasa masuk belajar ni satu benda yang membazir, merugikan. Dan takut menyusahkan mak saya. Jadi saya kata saya lepas SPM, walaupun saya dapat sambung belajar ke UTM, saya tak sambung belajar. Tapi makcik saya ni, arwah makcik saya, dia paksa saya untuk masuk juga politeknik. Dia kata, Cak, dia panggil Cak, masuk je poli, 2 tahun je, lepas tu habis lah. Dah tak payah dah. Kesian kat mak, semua sepupu lain semua sambung belajar. Dia gunakan sentimental value, sambung belajar 2 tahun je poli. Padahal saya dapat universiti, saya tak ada pergi. Okey lah, fikir-fikir politeknik 2 tahun je kan. Apa hal, main-main, habis. Alhamdulillah habis politeknik Sultan Abdul Halim. Dah happy lah. Nak huri-huri lah sebab praktikal boleh berjalan merata kan. Tiba-tiba dia registerkan saya masuk KUTKM. Saya pun tak tahu KUTKM tu apa. Kan. Masa tu sebabkan makcik kerja dalam politeknik, PA kepada pengetua, so dia masukkan sebab dia bekerja Kedah, bayangkan poli Kedah boleh masuk ke Melaka. Saya rasa yang masuk daripada Polimas hanya 2 orang. Seorang lagi tu pun saudara mara, kroni kan. So maksudnya nak first batch KUTKM ni hanya yang tahu saja. Dia bukan dipilih, bukan ni, yang mana apply dan memang layak daripada politeknik untuk apply ke sana. Sebab apa? Universiti zaman tu banyak yang private. So bila nama KUTKM ni kita ingat private college. Tapi telah diterangkan bila kita daftar, kita tahu yang ini government. Jadi saya kata tak apalah, teruskan je lah belajar, tinggal 3 tahun setengah lagi. So disebabkan paksaan makcik saya sambung belajar. Saya sampai-sampai saya tak ada perasaan sangat. Sebab apa, bila kita kena paksa, kita tak tengok apa pun, kita macam okey je lah. Tapi dalam keterpaksaan tu, saya nampak ada peluang yang baik. Sebab apa, boleh tengok tempat orang. Kebetulan masa saya praktikal di politeknik, saya saja suka orang praktikal. Kalau belajar di Kedah, praktikal di Kedah lah. Saya praktikal di KL, Damansara dan Melaka. So Melaka ni memang saya dah biasa di Melaka. Bila sampai kat Melaka, memang Melaka tu rasa macam dekat dengan jiwa. So kebetulan saya naik motor daripada Kedah ke Melaka, ke Johor. So Melaka dah ronda dah habis satu Melaka zaman tu. Jadi kita ada motor, so sampai dekat rumah kedai pun dia macam tak ada masalah. So we are happy dekat Melaka sebab satu, bila parking motor depan bilik. So memang seronok lah. First sampai tu kita tak ada culture shock ke apa, cuma kita gembira sebab tempatnya dekat. Nak pergi library belakang rumah, nak pergi kedai makan belakang ni, nak pergi pusat komputer sebelah bilik. So nak pergi kelas boleh tengok daripada bilik lecturer dah sampai ke belum. So memang sangat-sangat dekat. So sangat-sangat bahagialah zaman tu. Kelebihannya anak sulung ni, barang semua baru. Alhamdulillah. Dan sebab kita bukan private, kita government, so barang semua sampai yang latest. Contoh macam kami BITC, satu kelas saja, semua barang yang harga 20-30 ribu tu kami agak-agak dalam kurungan baling-baling. Kita tak tahu harga kan, bila kita keluar kerja baru kita tahu. So kelebihannya anak sulung ni dapat barang baru lah. So adik-adik dah pakai barang kami. Macam tu lah. So kelebihannya memang fasiliti, alhamdulillah komputer semua cukup. Cuma ada beberapa flow yang kami belum faham. Sebagai student masa tu, saya ambil tanggungjawab untuk bercakap dengan pengurusan. Jadi disebabkan saya bercakap dengan pengurusan, mereka push saya ke depan lah untuk jadi wakil bercakap. Sebab bukan saya nak minta lebih, cuma kadang-kadang benda tu kita boleh baiki. Contohnya kita dapat berkomunikasi dengan tim kenderaan, pusat komputer. So disebabkan kita selalu bersuara, masa itulah orang push kita untuk pergi ke depan.
Buat saya rasa zaman saya dulu kami ni anak manja. So banyak diuruskan semua oleh HCP. HCP ni memang macam menatang kami macam minyak air penuh lah. Kami tak buat apa. Maksudnya dalam kurungan cuci kaki. So pergaduhan pun kurang sebab apa? Anak manja. Cuma anak manja ni selalu minta benda pelik-pelik lah. Nak ni. Tapi kami dilayan macam anak emas lah. First batch ni kan. Dan Alhamdulillah segala program yang paling best sekali ialah program yang dulu BTN lah. BTN ada 2 kali kena BTN, and then program sebab apa KUTKM tu masa tu first universiti Melaka. Melaka sendiri. Ali Rustam kalau program apa-apa time tu Ketua Menteri mesti akan turun. Even baca Yasin pun dia akan turun bersama dengan Datuk Rudin untuk program universiti. So program KUTKM ni dah macam apa program besar Melaka adalah program KUTKM. KUTKM ni memang macam anak emas negeri Melaka. Saya perasan bila saya dah berumur ni, saya perasan yang masa staff-staff yang menguruskan kami dulu pun bayar-bayar kami sekarang. So pemikiran dia orang adalah pemikiran baru masuk kerja. Jadi dia orang pun sedang belajar untuk bekerja dan kami sedang belajar untuk jadi student. So dua-dua tengah belajar macam mak dengan bapa yang baru dapat anak. So banyak benda yang kami buat silap dan dia orang pun buat silap, dan banyak benda yang dia orang buat lebih daripada sepatutnya. So saya rasa itu sangat-sangat momen yang best lah. Sebab apa? Mereka masih belajar, bersama-sama kami masih belajar. So kalau bergaduh pun macam bergaduh kawan. Macam bukan bergaduh mak anak. Cuma kalau yang berumur sikit tu dia jadi gap. Macam kalau pengurusan dia agak gap. Tapi dengan staff dah macam sangat close. Sebab apa? Contoh security main bola sekali petang-petang. So dia orang boleh tahu kami ni pergi mana. Macam ada satu kes tu saya dikatakan balik berkempen di Kedah masa pilihan raya. Masa tu saya dah jadi MPP. So mereka nak mewujudkan satu suasana yang tak baik. Tapi masa tu sebab saya main bola depan pusat komputer, pengarah pusat komputer dalam meeting beritahu kata, dia ada. Dia tengah main bola. Mana? So kami maksudnya even pengarah pusat komputer boleh tahu student mana yang ada, student mana yang tak ada. So memang very close. Saya ni memang pelik sikit lah. Orang ambil course network pergi company besar-besar. Saya suka pergi company kecil. Sebab masa tu sendiri saya nampak saya nak bisnes. So kalau nak bisnes pergi company besar tak banyak yang saya dapat belajar. So apa saya pergi kedai komputer. Kedai komputer kat Melaka tak ada department network. So saya pergi kat owner syarikat tu, saya cakap, Abang Kamarul, jadi Jati Komputer. Abang, saya nak buka satu department network, satu department network boleh tak? Dia pun macam tengok saya macam, kita buat komputer tapi tak apalah, kau nak buat. Kau buat, nanti kau pandai lah urus ni. Okey, saya sahut cabarannya. Saya first dia masuk LI, saya masuk tender network. Syarikat dia tak pernah masuk tender network. Syarikat dia masuk tender komputer saja. Tapi saya masuk tender network dan saya buat tender network tu, dan secara rezekinya menang. Dan tender network tu untuk Politeknik Merlimau punya, dia panggil Asset Management Delivery. Iaitu dia install software daripada server ke klien dia terus. Itu first time dia orang buat dekat Politeknik. So tak payahlah nak, dulu kan nak komputer kan kalau nak install kena install satu-satu kan. Ni install kat server, semua dia install guna network zaman tu. So itu yang first saya berjaya buat projek 300,000 untuk Politeknik Merlimau. So pengalaman saya ialah saya handle tender daripada tak ada orang yang monitor lah, main agak-agak, main isi. Zaman tu pun tak ada YouTube nak tengok. Dan Allah izinkan boleh menang. Tu mungkin sebab harga bukan harga rendah, tapi solution yang kita bagi kepada universiti tu berbeza pada orang lain. Tapi pada masa tu terpaksa hantar kita, bulan puasa saya kena pergi training untuk buat software tu dengan company bukan Islam lah. So pergi bulan puasa, dia orang buat jamuan makan, semua orang makan, kami duduk kat belakang tak makan lah. So itu pengalaman yang agak teringat lah, macam mana orang pergi kursus semua orang makan sebab tak ada orang Melayu. Belajar Computer Association ni tak ada yang Melayu, semua bukan Melayu. So bulan puasa ke tak puasa ke sama je. So kami pergi tengok je laut tu. Saya tak apply kerja, alhamdulillah.
Mungkin saya terus bisnes, tapi masa dalam NI lagi saya dah start bisnes lah. Itulah. Masa pecah tanah, alhamdulillah saya YDP, MPP. Jadi agak terlibat dengan agak menyeluruh lah. Sebab apa, nak arrangekan ketibaan, bukan arrange lah, kolaborasi dengan ICP untuk ketibaan tu. Dan budak tim bilik saya banyak yang terlibat untuk pegang apa tu, papan yang masa ni. Dan dia orang teruk sebab apa, dia orang kena panjat apa, bukit sawit tu kan. Dia orang macam cakap lah, kau tak apalah, kau YDP, kau duduk kat bawah. Kita sedih jugalah, dia orang kena panjat atas bukit kan. Itulah perasaan saya rasa macam mana saya tak dapat join dengan kawan-kawan yang atas bukit tu, sebabkan kita diberi jawatan, kita terpaksa duduk dekat depan tu. Nampak macam kita dibesarkan, kita nak sama-sama dengan kawan yang dia orang balik bercerita macam mana jumpa askar kat atas tu kan, macam mana dia orang kena masuk awal. So saya faham lah pengalaman saya lah, bila kita sama-sama kawan walaupun umur sama belajar, tapi bila diberi jawatan kita terpaksa pecah. Ada orang yang dah dapat benda ni, ada orang dapat ni. So kadang-kadang kita tak boleh nak kita nak yang orang lain punya tugas, tapi kita ada tugas tempat lain. Orang pun nampak tugas kita macam senang. Itu kadang-kadang Allah letak kita kat satu tempat tu, kita kena raikan dan kita kena terimalah apa tugas kita. Kadang-kadang kalau semua orang nak kena buat kerja kat atas tu, siapa yang nak kat bawah ni pun pening juga. Sebab apa? Kita nak kena sambut tetamu. Sambut tetamu nak kena tahu sebut apa, prosedur apa. Ada setengah orang boleh, ada setengah orang tak boleh. Daripada situlah saya belajar untuk protokol. So banyak belajar protokol dekat universiti lah. Bercampur. First kali alhamdulillah family saya ramai turun. Family turun. Dan kita paling pening bukan konvo je, kita nak entertain keluarga kita. Betul lah, bila konvo kan kita tak nak dia orang susah. Tapi alhamdulillah dia orang susah payah keluar duit untuk datang tengok kita punya convocation. Dan itulah kita rasa yang paling penting, keluarga kita datang. Dan hari yang bersejarah tu, makcik saya yang paksa saya belajar tu, dia orang punya berseri muka kan, punya suka, kita dapat habiskan juga belajar. Alhamdulillah. Macam saya nampak dia orang cakap student UTM 1 je boleh buat kerja. Lepas tu adaptasi. Sebab bila dia dah biasa buat kerja, dia senang adaptasi. Sebab apa? Belajar lain dekat market pun kadang buat benda lain. Cuma macam mana you adopt dengan environment, situation. So kalau dia dapat absorb situation, capak kat mana pun dia boleh bekerja. So dalam kurungan, memang market sangat perlukan orang-orang yang ada know-how. Sebab apa, dekat saya tengok bezanya ialah bila orang yang tak biasa pegang, contoh dia cakap pasal network, dia tak pernah pegang pun network punya tools, ataupun dia tak pernah pun buat wiring walaupun kecil. So beza. Sebab bila kita bercakap dan kita buat, kita dah buat, kita cakap tu dia punya confident muka tu lebih. So student UTM saya nampak bila dia bercakap, sebab dia tahu apa dia buat, bila interview ke apa ke, muka dia tu lebih apa, real bila dia bercakap. Oh banyak. Contohnya kalau dari segi network security tu, memang saya ingat Prof Syahrin lah, saya punya dekan pertama yang jadi NC kan. Macam bila saya jumpa dia balik dalam program alumni, saya tanya dia, Prof, saya panggil Prof, saya present project macam ni dekat klien. Present ni, and then saya kalah. Padahal spek saya semua lebih bagus. Jadi Prof beritahu, awak jangan bercakap terlampau teknikal, kena bercakap analogi. Kalau awak cakap teknikal, tak semua orang faham. So awak nak present kepada orang yang nak beli benda tu. So kalau cakap terlampau teknikal, so orang tak faham apa yang awak nak jual. So kena ajar juga kita punya team atau alumni ataupun student kita untuk present idea dengan cara yang lebih orang faham. Bukan hanya teknikal. Teknikal penting, tapi terlampau teknikal orang akan tak faham dan orang akan cepat bosan. Jadi kita dapat terjemahkan satu benda tu dalam bentuk yang
dalam kurungan orang kampung boleh faham. Itulah. Okey, kepada alumni UTM, ingatlah UTM ni tempat kita menuntut ilmu. Kita jangan hanya tanya soalan apa yang UTM boleh bagi kepada kita. UTM dah bagi pun something untuk kita, dan kita kena tanya balik, apa yang kami boleh beri balik kepada adik-adik universiti dan terutamanya masyarakat dan negara. Apa yang aku boleh bagi? Sebab harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan bukan hutang, meninggalkan legacy lah. Kalau anda dapat beri something supaya orang dapat jadi amal jariah yang berkekalan. InsyaAllah.